Kak Yo, wah gapo ni? Alu, tengok wah banyak ni Kak Yo ni. Wah geliming Kak Yo. Ni pun masuk dah. Hok ni pun masuk dah. Masuk belakang dah ni Kak Yo. Oh. Ni burungnya ni. Ha, kau turun ni. Ha, tu. Bangga burung dah patut upel tu. Tengok ni. Oh, jadi sungguh ha. Oh ni hok kaki so ni. Dia musing ni. Hei, ni ialah ni pahang ni. Ha ni lah dah pahang. Aloh, wah saja ni buku ni. Ha buku ni buah. Wah, lemah saja. Ha ni, Kak Yo. Wah keliming saja ni. Aluh, besar-besar. Okey panggil wah keliming apa? Buah keliming. Buluh. Bukan. Bukan. Buah keliming apa orang dia? Mapu yang kasih lah kita orang lah. Oh, wah kesik ni deh. Buah kasih. Tengok ni. Besar pada tangan kita Kak Yo. Oh ni lama mana nak boleh makan ni? Ni dah dibarut kan? Ha. Gigi timah ban. 25 hari. Pak besar mana betes boleh nak bukuh tu? Masa seminggu boleh buku. Ni. Wah bukuh belaka dah ni. Ada juga tak bukuh lagi. Aluh. Tengok kilo boleh tak ni? Boleh. Dekat-dekat tengok kilo pun deh. Kalau tak boleh pun. 3 kilo deh. 300 kilo. Tengok Kak Yo. Allah. Nak oyak atas subuh moh yo tengok ni. Bunyi cocek. Tamacak molek deh. Ni ada pohon apa atik ni betul? Lah ni ke ada pagi tu saja ni. Pohon limau saja ni. Bukan kata sepahong dok Kak Yo. Ni sepahong tu sepahong. Patut lek ni pulak pohon besar. Ni masuk dah ni. Tak boleh melakon ni. Hok ni halus sikit Kak Yo tapi masuk dah ni. Tapi hok ni besar lagi Sup besar betul. Berapa kere? Siapa dak kilo sup teh? Boleh naik kere. Naik kere sup besar. Tengok ni. Aduh, rasa ya lagu mana ni tak biasa makan ni. Tak kecak tengok. Boleh kecak Kak Yo. Mari siapa tepat dah boleh makan hari ni. Siapa tak terasa Tree Coffee Kak Sali lagi Kak Yo. Ni deh, ambil sebuku sehari ya Kak Yo. Boleh kesihatan dalam diri kita Kak Yo. Tak kena duk naik bukit pergi cari akar kayu sendiri Kak Yo. Duk dalam sebuku ni, hipung dalam ni dah Kak Yo. Ambil sebuku sehari makan tiap-tiap pagi Kak Yo deh. Sebelah Malaysia kalau siapa nak makan boleh lagi tekan beg kuning Sali Coffee Kak Yo. Sebelah Thai takpet Kak Sali Kak Yo. Kena makan dengan apa ni? Colek. Tak apa makan colek tak apa. Dia tak masak deh. Tak masak kali. Manis-manis masak-masak sikit-sikit gitu. Ya. Oh, ni. Orang panggil apa asas ye? Mak Ferang. Mak Ferang deh. Kalau wah geliming hok duk gula tu orang panggil? Mak Pring. Talimping. Mak Pring. Talimping. Ni. Oh, wah geliming buluh tu bekna. Buluh tu ya halo. Halo. Tu gula kuning Hok tu dah, itu talimping deh. Ya. Ni tengok ni. Wah tak bukuh lagi ni. Boleh bukuh dah tu? Bukuh tu. Kalau helak besar ibu cai dulu. Tu ibu cai dah. Tu ibu lah tu Kak Yo. Kalau bekas ibu dah punah dah lah deh. Punah. Hok ni luruh dah kena ni. Hok ni ya luruh dah. Sebab ya masuk dah ni. Buruk jadi buruk. Pah. Tak boleh guna lah. Tak sedap dah lah deh. Tak angke. Tu. Bagus ni buah kena bagus. Boleh. Tu besar-besar ni Kak Yo. Besar ni buah boleh bagus. Boleh bagus dah. Kalau helak besar pada ni ibu cai dulu. Tengok pahung ni. Ni sepahung lagi Kak Yo. Ni pahung besar. Aluh, lene molek pahung yo. Kalau budak-budak ni gak deh. Dia hebat ni gak manjak dah ni. Naik selalu dah ni. Dia yo rene molek. Tu lah banyak ni baru tubik. Ni buat takkan dah. Kita baru ni kita buat tubik. Buat tubik lah. We tinggal suting. Tinggal suting molek. 2 tir tak apa. 2 tir tak apa. Suting molek. Suting besar molek. Kalau kita helak duk guguh gitu wah tak besar. Tak besar. Supaya dia juga deh. Yalah dah. Kalau dia duk guguh itu wah tak molek. Kalau nak ambil wah krek gak kena tinggal ke 2 gitu je. Ya tahu paling sedap. Dia dekat. Paling ada lagi sepahung lagi tak gari hok ni sat ni. Hok ni wah sedap sikit ni. Wah sedap ni. Sedap. Dia buat jadi nen krog. Wah rapuh hok ni. Tak supo dia ni wah. Jenis lain. Hok ni wah panjang, hok ni wah kotak sikit. Wah tak supo dia. Ambil benih mana ni beteh? Beli juga. Beli. Ni Kak Yo. Tak supo. Yelah, hok ni nampak beg nak ke beg air sikit deh. Jenis sikit hok ni nampak kemah gitu Kak Yo. Hok tu nen krog. Ni crop dia kata hok ni. Kena pergi kecak deh. Beza tengok hok mana sedap.
Boleh make dah ni. Oh, make ni so. Kejap agak weh. Ha, tu dia. Ni tak super ni dua ni Kak Yo. Oh, ni super dengan hak ni. Allah. Boleh dah ni. Skelo ni 3 T ni. Oh, tu. Oh, jadi cuk tular belakang ni deh. Sekali boleh ambil belakang dah ni. Oh, ni. Masuk belakang dah ni Kak Yo. Kalau demo nak makan, boleh mari beli deh. Boleh mari. Ha, ni. Golek demo duk jual berapa kok kilo ni? Kita jual 40. 40 kok ya Kak Yo. Betul jual 40 kok ya sekilo. Pergi Kak Yo kita makan colek. Terasa tengok rasa lagu mana. Kalau mari mah betul Kak Yo kena boleh nampak barang DIY ni. Tengok yo buat pelik-pelik Kak Yo ni ha. Ngongek ha. Banyak kara lagi ni. Ada belakang ha barang hok yo buat. Betul buat sore ni deh. Sore ya. Oh. Tu. Kok mana boleh buat barang macam ni mula-mula ni? Buat mesti mula-mula tu pergi fikir game tu. Nampak dia mulut jalan tawakal. Ha, betul? Lepas tu waktu nak buat kita pun nak buat boleh gerak dia. Oh. Tu jual tu. Dia boleh gerak tu dapat orang ciwi ciwa. Oh, deh. Nah tu. Lepas tu jadi barang gerak gini deh. Dia bagi gerak. Lepas tu ni Kak Yo. Mesin getah zaman dulu ni ada juga moh yo ni ha. Ha, hok ni tak cus saja ya ke? Ha ni. Hok ni kat mana ni? Dia kena kuat kat ni. Tu. Tengok tu dia di balana menak deh. Ha, dia tak jatuh Kak Yo. Wangi derah pun tak jatuh. Tak jatuh. Tengok ni. Tu pusing. Oh, pusing kat ni. Ada yang molek. Kalau hok kaki sobek ni dia musing. Yang pusing. Ha, boleh musing Kak Yo supaya ada cak balik ni. Ha, tu. Oh, semua ni boleh gerak ha. Ha, tu. Tengok dia buat diri belakang ni. Sini ditasap deh. Kasar. Ha, dekat dengan faideng ni. Lepas tu ni Kak Yo. Ada dengan kereta api, kereta galo. Ni. Hok ni kubota Kak Yo, hok ni fork ni. Ha, tu. Buat dengan apa dah? Pelak mutu dulu. Oh, kereta api kokpo ni hok ni. Ada belakang Kak Yo. Ni burungnya ni. Ha, kau turun ni. Ha, tu. Bunga burung dah patut upel tu. Oh ni patut besi, tak kenyek ni. Oh, tu bunyi teng. Tengok ni. Oh, jadi sungguh ha. Oh ni hok kaki so ni, dia musing ni. Tu jadi sungguh deh idea dia buat. Tu dapat lagi kita buat naik lok. Batu upen ni tak kenyek ni. Hei, mau beteh kilo dulu pun ada. Beteh. Timbang tengok boleh tak sekilo. Wah geliming 3 T tu. Betul. Tak sari nak ambil gini dah. Boleh kerja. Kelo dulu ni. Kilo ni kena penting tengok sikit deh. Aku tak nampak Kak Yo. Ha tu. Boleh kilo? Ni. Ha. Mana? Kelo. Boleh dah sekilo tu? Boleh kelo. 9 kere. Ha, 9 kelo. Mila kere Kak Yo ni 3 T. Mana kata sute tu 3 kere dah boleh dah. Ni. Mila kere Kak Yo tak sampai sekilo lagi sikit dah. Pakai kerja ni tengok cari mana dah ni. Payah cari dah deh. Moh yo ada belakang Kak Yo barang dulu-dulu. Suk kata terotak dulu pun ada deh. TV dulu. Hok ni gapo ni? Ketek. Ketek kayu zaman dulu ni. Ada lagi Kak Yo. Ketek ni tak boleh rebus ni. Gerah. Ketek darat ni. Trek ni demo mai beli wah gelimbing ya timbang dengan kilo ni. Bukan demo nak wah gelimbing, nak kilo. Nak beli kilo, payah cari. Mago ni. Mai terasa Kak Yo. Beti kata hok ni sedap deh. Wah tak supa ni. Ini. Benih tulur ke benih lain ni? Benih lain. Oh, benih lain. Nampak bayi duk review. Allah, Clio tengok. Clio, dia mana Clio lah aku. Oh, bayi makan aduh jadi nampak. Kalau kita potong gini jadi setengah bite ni. Ni wah tak supa. Hok ni wah kemas sikit. Hok ni cam air sikit ni. Tu. Comel deh.
Hi kok ni molek Kak Yo, jadi bite. Makan saja pun boleh, makan dengan colek pun boleh. Kita terah ni lu. Wah panjang ni. Bismillah. Sedap ni. Berapa? Nen hok ni. Berkikir pak pasal terah ni pula. Hok ni wah ya tak kemas mana ni. Sedap hok ni sungguh betul. Hok ni nak manis pada hok ni. Hok ni nak jadi kebek air sikit deh. Baik gitu. Ni. Terus makan saja-saja tak secicah po. Manis masih, lepas tu isi yo jadi bek bero-bero sikit. Lepas tu kok ni wah lain ni. Lain pula ni. Dia 3 pound ni. Isi jadi cam gitu Kak Yo. Tapi manis hok ni lagi ni. Hok wah panjang ni. Hok wah ni jadi bero air sikit. Lepas tu nak tubik masih pada hok ni. Ni. Tak supa ni dua ni Kak Yo. Lepas tu Betty kata pahung lain rasa Kak Yo. Hok ni pahung lain pula ni. Rasa beg lain pula. Tu besar molek tengok ho. Dengan tangan ho. Ni belah nyo pula dah. Airnya muda. Ayam muda. Tu dia. Ada belakang yo ngamuk teh dengan seto. Kalau tak makan airnya mau Betty tak sapa Kak Yo sini. Nak makan juga deh. Sian parahnya. Biasa jual airnya kau mula. Tuh. Airnya sut-sut Kak Yo. Gibo gelah. Turun gelah. Tuh. Airnya sut-sut ni Kak Yo. Bismillah. Hei, manis airnya yo. Betty, bukannya pandai lihat ni. Nyo pandai. Nyo pandai asal tu. Tu. Baru sikit. Bang. Nyo dirty nyo pandai. Manis. Manis airnya yo. Tak kena bergula pun jadi dah. Isi boleh kokok lagi ni. Muda ni Kak Yo. Untuk naik ada hari ni. Cak air nyo betul kita. Tu sok-sok segar molek. Manis deh. Manis airnya yo. Jadi. Capuk air surprise sedap Betty kata. Tuak ada tuak. Tuak tak ada. Nak pahung, nak tanah pun boleh juga. Nak boleh juga. Betty camoh dah. Camoh dah. Mai beli anak kita tanah rumah pun boleh Kak Yo. Nak beli buah pun boleh deh. TikTok Betty. Betty DIY Kak Yo. Gapo ngisare deh. Mu kau gapo demo duk kisah beras puluk, beras jemuh nak buat tepung gapo demo buat gini Kak Yo ni. Pakai go ni. Boleh guna tu. Boleh guna lagi. Guna lagi ni boleh ni. Boleh guna lagi ni Ni batu gini ni hok dulu, hok lama ni deh. Super dak dengan dua tu. Tu hok baru. Kapur ni. Beza dah dua ni Kak Yo. Hok ni hok lama sungguh ni. Hok tu hok baru sikit. Hok ni batu Kak Yo. Lepas tu le kotak tu gapo tu? Kotak kelulu. Tak ada ibu. Tak ada ibu saya kelulu. Kena mik mah bewang mula. Ni pahung rumah dia belakang ni. Wah seto, wah mokte, wah nyo. Ada subo. Hok ni lah makan payah sikit. Pahung tinggi yo naik diri Kak Yo. Tengok nu pahung lek belakang tu deh. Airnya yo manis molek Kak Yo. Jadi.